Pernah tak rasa duit gaji tu macam air? Masuk keluar tak tahu lesap ke mana. Poket hanya jadi transit saja tuan-puan. Bila mana dapat gaji, ada duit sekejap, tak lama daripada itu lesap entah ke mana. Guru saya pesan tuan-puan, simpanan kita bocor adalah disebabkan satu sebab utama, iaitu tiada matlamat dalam simpanan. Jadi tuan-puan, sifat duit adalah seronok untuk kita belanjakan, berbeza dengan aset emas, ia lebih senang untuk kita kumpul sebagai simpanan bermatlamat. Sebabnya mudah, emas adalah aset yang sangat cantik. Naluri kita tuan-puan kepada emas bukanlah untuk berbelanja kat emas, kita lebih seronok nak kumpul emas. Jadi, sebagai permulaan, saya syorkan tuan-puan untuk kumpul emas 1 gram 1 bulan. InsyaAllah dalam setahun boleh kumpul 12 gram yang nilainya hari ini hampir mencecah RM6,000. Tak cuba tak tahu, insyaAllah bila dah tahu akan konsisten kumpul emas. Tuan-puan boleh isi info di beg biru untuk mulakan simpanan emas di Public Gold.